Bacaan tasyahud macam mana? Ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama kata bacaan tasyahud awal sampai syahadah saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ataupun Muhammadar Rasulullah. Sampai tara tu Selawat tidak ada hadis yang sahih. Hadisnya dhaif. Tapi Imam Syafi'i ambil. Imam Syafi'i minoriti lah masalah ni. Dia ambil. Majoriti kata tasyahud awal tidak perlu salawat. Tapi Syekh Utsaimin bagus. Dia kata kalau orang salawat macam mana Syekh? Orang tanya dia. In salla ala nabi fahasan ziyadatu khair, dia kata. Tak apalah baca selawat pun walaupun tak ada hadis, dia kata, kerana ziyadatu khair, tambahan yang baik. Taklah membatalkan salat. Tapi nak ikut hadis, tak ada selawat untuk tasyahud awal. Tuan-tuan okey kan? Masuk bengkel ni bersedia kan untuk menerima benda yang baru? Saya takut nanti tuan-tuan masuk, alamak, habislah kita macam ni. Daklah benda baru kan? Takut dia terkejut sikit. Tapi tak apalah, kita belajar. Saya pun macam tu kat lu, macam tuan-tuan sama. Okey? Bacaan tasyahud tiada selawat seperti mana yang saya sebut tadi. Mengikut pandangan majoriti ulama, kerana Nabi tidak mengajar Ibn Mas'ud selawat dalam tasyahud awal. Ada yang sebut dalam riwayat, tapi tambahan lafaz selawat itu tidak sahih. Cuma Imam Syafi'i kata bacalah selawat. Saya pilih tidak selawat dalam tasyahud awal, hanya dalam tasyahud akhir. Tasyahud akhir, bacaan dia sama macam tasyahud awal, cuma tasyahud akhir ni ada selawat lah. So apa lafaz tasyahud? Lafaz tasyahud ni ada beberapa versi. Kita ada versi Ibnu Abbas, kita ada versi Ibnu Mas'ud. So lafaz yang biasa tuan-tuan baca tu kan, itu sebenarnya adalah lafaz salah satu daripada riwayat-riwayat yang sahih. Yang mazhab Syafi'i punya tu, yang Imam Syafi'i pilih tu sebenarnya salah satu daripada lafaz-lafaz yang sahih. Ada lafaz yang lain lagi, dan kita akan tengok insya-Allah. Lafaz yang pertama, kata penulis, as-sahhu ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashharuha wa huwa at-tashahhudul mashhur at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz yang paling sahih, ada dalam Bukhari dan ada dalam Muslim. Yang ni yang saya baca, yang saya amal, kerana pada saya ini yang paling sahih. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Yang lain tu semua sama. Kemudian di hujung tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah abduhu. Okey, yang mazhab Syafi'i pilih ialah daripada Ibnu Abbas, juga sahih dalam Sahih Muslim tapi tak dalam Sahih Bukhari, iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang ni yang tuan-tuan baca betul. Kebanyakan, boleh saya kata majoriti lah baca yang ni, kerana ni pilihan mazhab Syafi'i. Salah ke? Tak salah, betul. Cuma ada satu orang hamba Allah, dia bagi tahu dekat sahabat saya. Dia kata, Ustaz, saya semayang dekat sebelah orang Arab dekat Masjid Nabawi. Ya Allah Ustaz, sesat Ustaz. Kenapa sesat pula? Boleh pula dalam tasyahud dia kata wa asyhadu anna Muhammadan Abdul Wahhab Rasulullah. Tak ada, mungkin Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia duk dengar sayup-sayup, dia ingat Muhammad Abdul Wahhab. Dah, abduhu wa rasuluh. Jadi kita ni bila kita baca banyak sikit, kita man kathurat tila'uhu qalla i'tiraduhu. Siapa yang banyak baca, kuranglah dia nak bantah orang lain. Mungkin dia kata, oh yang ni mazhab lain, dia ni mazhab dia ambil Bukhari punya. Supaya kita adalah keluasan, tak adalah kita baru nak buat apa? Kem solat kan? Dah pening kepala. Tak, kita solat sama saja. Cuma bacaan tu kita nak bagi tahu, ada mazhab ni kata macam ni, ada hadis ni kata macam tu. Kita bukan nak kacau sangat amalan masyarakat. Yang tuan-tuan amal tu betul dah, sahih dah. Cuma kalau tuan-tuan nak tukar kepada tasyahud yang satu lagi pun sahih. Ataupun tuan-tuan jumpa orang baca tasyahud yang lain sikit, yang dalam Bukhari Muslim, tak adalah kita menyesatkan orang tu. Kita tahu ada sandaran dalil dia. Apa maksud tasyahud ni?
Tasyahud ni maksud dia at-tahiyat, greetings, pujian lillah, bagi Allah, wassalawatu wattayyibat, dan selawat dan juga kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam sejahtera ke atas kamu wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan keberkatan kepada Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka selesai tasyahud. Ni tasyahud awal. Lepas kita bangun, nak tasyahud akhir, baca yang sama. Cuma tambah dengan selawat. Ada tak tasyahud yang lain? Ada juga daripada Abu Musa. At-tahiyatut tayyibatu wassalawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni tasyahud Abu Musa. Imam Syafi'i menyelesaikan masalah. Dulu saya tertanya juga, macam mana pula boleh lain? Fatihah sama. Betul? Fatihah kita baca sama. Pasal apa pula tasyahud baca lain? Sebab ni dua-dua rukun ni. Imam Syafi'i tolong selesai. Imam Syafi'i kata, Rasulullah ajar kepada Ibn Mas'ud macam ni. Rasulullah ajar pada Ibnu Abbas macam ni. Rasulullah ajar pada Abu Musa macam ni. Kenapa? Kenapa lain-lain sikit? Rasulullah nak memberikan isyarat seperti mana Quran. Kan Quran boleh dibaca dalam 7 bahasa. Maka ada kelonggaran. Kalau tuan-tuan berat nak hafal yang Ibn Mas'ud punya, tuan-tuan ambil yang Ibn Abbas punya. Berat nak hafal yang Ibn Abbas punya, ambil Abu Musa punya. So adalah keluasan, keringanan di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian selawat Ibrahimiyah, majoriti ulama mengatakan ia sunnah. Sebab mazhab Syafi'i kata apa? Selawat Ibrahimiyah itu sunnah juga. Kadar yang wajib hanya selawat. Ibrahimiyah tu yang sunnah. Hambali kata Ibrahimiyah tu wajib juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selawat Ibrahimiyah. Okey. Nak tambah Sayyidina? Sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata boleh tambah Sayyidina, bahkan digalakkan. Kerana dia kata ziyadatul adab, melazimi adab. Kerana dia kata kita nak beradab dengan Nabi. So kita tambahlah Sayyidina. Wallahu ta'ala a'lam. Perkara ini dibantah oleh Ibn Hajar sendiri. Yang bermazhab Syafi'i, dia kata apa yang Nabi ajar itulah yang sepatutnya kita amalkan. Kerana dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Muslim, ketika mana sahabat bertanya macam mana nak selawat dan salam ke atas engkau ya Rasulullah, Nabi ajar lafaz ni tanpa sebut Sayyidina, maka apa yang Nabi ajar itulah yang terbaik. Adabnya kita melazimi, buat macam mana yang Nabi ajar. Yang mana yang Nabi tak ajar, kita kata, ya, di luar daripada salat tak apa Sayyidina. Nak panggil Nabi Sayyiduna, memang Nabi kata ana sayyidu waladi Adam, aku ketua anak Adam. Tapi dalam salat Nabi ajar tanpa Sayyidina. Maka kalau nak mengikut hadis, kita tak payah tambah Sayyidina lah. Tak payah tambah Sayyidina. Tapi kalau orang tu tambah, dia nak ikut mazhab Syafi'i, tambah juga, kita kata tak batal lah solat dia. Kerana perbahasan ni perbahasan di antara afdal dan kurang afdal. Dia tidak membatalkan salat. Mana yang afdal? Pada saya tidak tambah lebih afdal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun adalah yang kata, ini semua tak beradab dengan Nabi. Cuba kita tanya, adakah Nabi nak ajar satu benda yang tak beradab dengan agama? Cuba tanya. Saya bukan nak suruh tuan-tuan tak hormat ulama. Kita nak bincang, nak pilih. Ibn Hajar kata tak payah tambah. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata elok tambah kerana nak beradab. So kita ada dua-dua ni ulama ni, kita nak pilih yang mana. Cuba kita fikir sikit. Kita gerakkan kita punya minda sikit. Ada tak Nabi nak ajar benda yang kurang adab pada umat dia sehingga perlu kita tambah? Yang tu tuan-tuan jawab. Saya tak perlu jawab. Tuan-tuan jawab. Kalau nak tambah Sayyidina dalam selawat, kita juga perlu tambah Sayyidina dalam azan.
Kerana azan pun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada Sayyidina. Adakah Nabi nak ajar azan yang tidak beradab dengan dia sendiri? Wallahu ta'ala alam, saya rasa tak. Saya tidak berpandangan demikian. Saya kata itulah lafaz yang Nabi ajar pada umat dia, maka kita kekalkan lafaz yang tu. Itulah lafaz yang terbaik, kerana itulah yang diajar oleh Nabi dan itulah yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Wallahu ta'ala alam.